Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yang melancarkan logo OKU dan Ustaz. Kita hari ini juga melancarkan logo OKU dan Ustaz, satu program yang julung-julung kalinya ada di Malaysia ini, yang akan kita adakan, dan insya-Allah ianya akan berlangsung sebanyak 13 siri. Yang menariknya, program OKU dan Ustaz ini, kita menampilkan satu wacana OKU, fikah OKU, yang ustaznya OKU, dan juga audiensnya juga OKU, dan yang menariknya, kru-kru juga terdiri daripada pekerja-pekerja yang warga OKU. Jadi kita nak buktikan dan nak tampilkan kepada rakyat Malaysia dan dunia secara umumnya bahawa kita perlu menjaga dan melihat fokus kepada kebajikan dan juga aspek warga OKU ini. Dan ini selaras dengan pelan tindakan OKU Muslims yang dilancarkan oleh Yang Maha Menteri, iaitu untuk membela dan juga menjaga dan juga memperjuangkan hak-hak warga OKU ini. Segalanya di hujung jari anda.